Pernah tak anda terfikir macam mana konflik yang berlaku beribu-ribu batu jauhnya tu boleh tiba-tiba je bagi kesan pada harga barang kat kedai runcit kita? Ataupun macam mana satu keputusan dasar kat peringkat global boleh tentukan peluang pekerjaan untuk kita semua? Hari ini, kita akan tengok dengan lebih dekat macam mana Malaysia kita ni mengharungi semua cabaran-cabaran global ni dan apa sebenarnya maknanya untuk kita. Jom kita mulakan. Jadi, soalan paling besar sekarang ni ialah, dalam dunia yang kita tahu penuh dengan ketidakpastian ni, macam mana kita nak pastikan negara kita bukan setakat bertahan je, tapi betul-betul boleh berjaya dan terus maju ke hadapan? Untuk jawab soalan tu, kita kena pecahkan kepada 3 bahagian utama. 3 inilah yang jadi tulang belakang negara kita: pentadbiran, ekonomi dan sosial. Cuba bayangkan, ia macam 3 kaki sebuah kerusi. Kalau satu kaki goyang, habislah, keseluruhan kerusi tu akan jadi tak stabil. Jadi jom kita tengok satu persatu dengan lebih teliti. Okey, kita akan mulakan kupasan kita dengan tonggak yang pertama yang merupakan asas kepada kestabilan dan kemajuan sesebuah negara. Pentadbiran yang mantap ni, dia macam sistem operasi untuk komputer. Kita mungkin tak nampak, tapi kalau tak ada, apa pun tak boleh jalan. Ini bukan cerita pasal kecekapan jendera kerajaan semata-mata tau, tapi ini pasal kepercayaan. Bila integriti tinggi dan rasuah rendah, pelabur pun lagi yakin nak masuk. Dan kita sebagai rakyat rasa setiap sen cukai yang kita bayar tu digunakan dengan betul. Dan pada masa yang sama, hubungan diplomatik yang bijak di peringkat dunia tu penting untuk pastikan kita ada kawan dan rakan dagang yang boleh kita harapkan. Baik, sekarang kita beralih pula ke tonggak kedua, iaitu enjin yang menggerakkan kemakmuran negara kita, ekonomi. Cabaran pertama ni datang dari luar, konflik geopolitik. Contohnya yang berlaku kat Eropah dan Asia Barat. Mungkin nampak jauh kan? Tapi percayalah, kesannya sangat-sangat nyata. Bila rantaian bekalan global terganggu, kos pengantaran barang import daripada gandum untuk buat roti kita, sampailah ke chip semikonduktor untuk industri kita, semuanya akan naik. Dan akhirnya, ia akan kena pada harga yang kita kena bayar setiap hari. Sambil kita hadap tekanan dari luar, kita juga ada cabaran ke halaman rumah kita sendiri. Isu fiskal macam hutang kerajaan dan kos subsidi pukal yang tinggi, terutamanya untuk petrol RON95, ni macam satu perbelanjaan besar yang tak pernah berhenti. Setiap ringgit yang dibelanjakan untuk subsidi pukal tu sebenarnya adalah RM1 yang tak dapat dilaburkan untuk hospital, sekolah atau infrastruktur masa depan. Inilah dilema yang perlu diuruskan dengan cermat. Cabaran ketiga pula terletak pada asas ekonomi kita sendiri. Kita masih terlalu bergantung pada komoditi tradisional macam kelapa sawit dan petroleum. Ini mendedahkan kita pada harga pasaran global yang tak menentu. Senang cerita, bila harga komoditi jatuh, pendapatan negara pun ikut jatuh. Sebab tu, untuk bina ekonomi yang lebih tahan lasak, kita kena beralih dan jadi jago dalam sektor bernilai tinggi macam elektronik, teknologi digital dan juga tenaga hijau. Okey, kita dah pun lihat cabaran-cabaran yang ada. Memang nampak rumit. Tapi, setiap cabaran ni sebenarnya membuka pintu kepada peluang baharu. Jadi, macam mana kita nak ubah semua masalah ni menjadi satu lonjakan ke hadapan? Jom kita lihat 3 langkah strategik yang boleh kita ambil. 3 langkah utamanya ialah, pertama, kita pelbagaikan pasaran dan sumber pertumbuhan. Kedua, kita kemaskan balik kewangan negara. Dan ketiga, kita labur dalam ekonomi masa depan. Mari kita perincikan satu persatu. Langkah pertama ialah kepelbagaian. Senang cerita, jangan letak semua telur dalam satu bakul. Kita kena luaskan pandangan kita. Ini bermakna kita terus ke pasaran ekspor baru yang tengah pesat membangun kat ASEAN, Afrika dan Asia Selatan. Cuba bayangkan potensi jutaan pelanggan baru kat sana. Sama juga dengan pelancongan, kita boleh tarik pelancong dari pasaran-pasaran baru ni supaya ekonomi kita lebih berdaya tahan dan tak terlalu bergantung pada satu kawasan je. Langkah kedua, kita kena urus kewangan negara dengan lebih bijak. Ini maksudnya, bantuan kena sampai kepada mereka yang betul-betul perlukan, bukan bagi secara pukal kepada semua orang. Subsidi bersasar, itulah kuncinya. Selain itu, langkah-langkah lain macam wujudkan undang-undang baru untuk pastikan perbelanjaan kerajaan lebih telus dan cari sumber pendapatan baru, contohnya daripada ekonomi digital yang tengah meletup sekarang ni, semua ni akan kuatkan poket negara kita untuk jangka masa panjang. Langkah ketiga, dan yang ni boleh kata paling penting untuk masa depan kita, ialah melabur dalam enjin pertumbuhan yang baru. Kita perlu jadi peneraju dalam teknologi tinggi macam semikonduktor canggih, ekonomi digital dan terutamanya teknologi hijau dan tenaga boleh diperbaharui. Ini bukan saja akan cipta pekerjaan berkemahiran tinggi untuk anak-anak kita, tapi juga akan letakkan Malaysia sebagai pemain utama dalam ekonomi global masa depan.
Okey, kita dah lihat aspek pentadbiran dan ekonomi. Sekarang, jom kita beralih ke tonggak ketiga yang sama pentingnya, iaitu masyarakat kita sendiri. Kekuatan sesebuah negara bukan terletak pada ekonomi saja, tapi pada keharmonian dan perpaduan rakyatnya kan? Dalam zaman moden ni, cabaran untuk kekalkan perpaduan tu jauh lebih kompleks berbanding dulu. Apa yang mungkin berkesan 20 tahun lepas, mungkin dah tak relevan hari ni, terutamanya dalam dunia digital yang serba pantas ni. Ada 3 ancaman utama kepada keharmonian sosial kita sekarang. Pertama, media sosial yang tak bertapis di mana maklumat yang tak sahih boleh tersebar macam api. Kedua, berita palsu yang sengaja direka untuk pecah belahkan kita guna isu kaum dan agama. Dan ketiga, kita ni makin terperangkap dalam gelembung kita sendiri di mana kita cuma dengar pandangan yang sama macam kita. Ini buatkan jurang perbezaan politik jadi makin besar. Lepas kita tengok semua cabaran ni, mungkin ada yang rasa sedikit bimbang. Tapi jangan risau, setiap cabaran tu sebenarnya membawa peluang. Sekarang, jom kita tengok macam mana kita boleh bina masa depan Malaysia yang lebih cerah. Kuncinya ialah revolusi industri keempat. Dengar macam gempak kan? Tapi ini bukan sekadar pasar robot dan teknologi canggih. Ini adalah tentang macam mana kita guna alat macam kecerdasan buatan atau AI dan otomasi untuk cipta peluang baru untuk semua orang. Bayangkan satu ekonomi di mana teknologi bantu peniaga kecil bersaing dengan syarikat gergasi dan di mana setiap rakyat, tak kira kat mana pun dia berada, dapat akses kepada perkhidmatan yang sama kualitinya. Jadi, kat mana kita patut mula? Jawapannya terletak pada asas pembangunan manusia itu sendiri, pendidikan. Tapi bukan lagi pendidikan yang berhenti bila kita habis sekolah atau universiti. Kita bercakap tentang satu perubahan besar ke arah pembelajaran sepanjang hayat untuk semua. Melalui pembelajaran sepanjang hayat inilah, kita boleh lahirkan satu generasi baru yang bukan saja celik teknologi tapi juga kreatif dan pandai menyesuaikan diri. Bila AI dan automasi mula ubah lanskap pekerjaan, rakyat kita akan sentiasa bersedia dengan kemahiran-kemahiran baru. Inilah yang akan pastikan kita kekal kompetitif di peringkat global. Teknologi juga ada kuasa untuk rapatkan jurang. Cuba bayangkan, bila ada internet berkelajuan tinggi macam 5G atau 6G di seluruh negara, seorang pelajar di pedalaman boleh ikut kelas maya yang sama dengan pelajar kat bandar. Seorang usahawan kecil kat kampung boleh jual produk dia ke seluruh dunia. Inilah makna sebenar kesaksamaan digital. Dan visi ini tak berhenti kat situ saja. Bayangkan perkhidmatan kesihatan yang lebih canggih melalui telemedicine dan sistem bandar pintar yang buatkan hidup kita lebih selamat dan sihat. Semua ni akan menyumbang kepada kualiti hidup yang lebih baik, lebih seimbang untuk semua rakyat Malaysia. Jadi, kita kembali kepada soalan besar kita tadi. Pelan dan strategi dah ada, kita kukuhkan pentadbiran, kita pacu ekonomi dan kita satukan masyarakat melalui teknologi. Tapi kesediaan ini bukan terletak pada kerajaan saja. Ia terletak pada kita semua. Persoalannya, adakah kita sebagai rakyat bersedia untuk ambil langkah ke arah masa depan ni bersama-sama? Fikir-fikirkanlah.